keluarga, ada ulama yang hebat. Tak bagi kepada anak, mari boleh duduk, tak mari boleh duduk, mari boleh sikit duduk. Kata dia Al-Quran, dia kata tak mari kepada bapa, mari kepada anak. Ataupun mari kepada duduk. Dia kata mari kepada anak atau dan dia bagi saya, berikutnya lah. Saya fikir saya ustaz ni sebab ayah saya dulu, ayah saya ni cikgu, kan? Cikgu. Tapi dekat kampung dulu, masa tu orang bau, mengajar kan, dia gaji pakai emas. Kalau majlis, mampu tahu wajib lazim, dia gaji pakai emas bidang makan. Kadang-kadang dia suruh mak saya buat makan, nak beri orang makan. Mesti belajar. Wajib lazim dulu, hanya buka lebih dulu. Saya keluar ke kampung, raja terus mungkin dengan dia kata, bukan kata. Dan bila dari macam dia kata, saya keluar dari kampung, keluar kampung dalam hati memang adil. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi saya rasa sebab orang dari dulu dia rajin khidmat majlis. Dia bila orang kalah beri berkat. Kalau saya belajar dapat ilmu, dapatlah kebenaran. Itu pengalaman, mungkin pengalaman. Bukannya nak berlamu dan buka tak. Adalah faham. Tak ada apa bangga pun. Kita benda-benda macam ni, kalau nak nilai boleh pergi dunia, tak ada apa pun. Kita hebat diri pun, kalau pada nilai kami dunia, kita tak ada apa pun. Baik, kemudian takutilah daripada bersahabat dengan orang yang berkelakuan jahat dan ia lebih berbahaya daripada harimau. Itu dia. Cuma dalam usul dakwah, kita kalau jumpa kawan yang jahat, harimau jahat, kita mestilah mentarbiah dia. Itu kalau dakwah, kita jinakkan dia. Bukan kita jauhkan dia dah, kita jinakkan dia. Selagi mana kita mampu lah. Selagi mana kita mampu, dan kita jinakkan dia dengan usul dakwah. Sebab dia ada dua, satu usul dakwah. Bila usul dakwah ni benda yang sebut dalam adab tu ditepikan. Sebab apa dalam konteks dakwah. Maksudnya ulama ni peranan dia dua. Mengajar dan juga dakwah. Mengajar dan juga dakwah. Mengajar bagi orang yang dah ada, yang dah lazim, ada faham dah, mengajar. Bagi yang tak faham lagi, yang tak tinggi, yang jauh lagi, dakwah. Kita Rasulullah sabar kan. Yang mana orang kata tu dia dakwah. Baik, kemudian sebagaimana kata Syekh Ragalhu Atar Aisyah Sohbatu Alimin Wafilin Atau Sofiyin Jahilin Awa'idin Mudahin. Ini penting. Syekh Bimadian lagi, dia kata perkara yang paling memudaratkan jalan bersahabat dengan orang alim yang lalai, walim yang lalai, sebenarnya dia ada ilmu, tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Jadi tak ada hukum menjawab berilmu. Kita kawan dengan dia pun bukan bertambah reti, bertambah tak reti. Sebab itu dia ajar benda lelek-lelek. Kan, dua anak maghrib, dia ajar mancing. Kan? Dia ajar dia mancing aja. Maghrib pun apa ni je kan. Baik, belajar apa. Tapi mancing maghrib. Dan Jumat ada bola dia jadi bola. Dia mancing bola. Bila jom bola orang Jumat, orang Jumat mancing. Orang Jumat dia jadi bola. Mana lawa lalai. Lawa dan lalai. Jadi kalau kita berkawan dengan orang macam tu,
Yang dia lalai, maka kita ni pula punya lalai bernama lalai. Al-Sofi yang jahil atau orang sufi yang jahil. Ramah rajin, hebat. Tetapi jahil, hebat. Kita duduk dengan dia seolah-olah macam kita ni dapat manfaat. Tidak ada manfaat. Sebab tu dia beramal hanya berdasarkan sangkaan agak-agak. Itu juga merosakkan. Awa'idin mudahinin dan memberi peringatan yang menghiasi perkataannya supaya dunia menghadap kepadanya. Maknanya buat majlis dan sebagainya dengan niat supaya maknanya dunia semata-mata. Dunia semata-mata. Maknanya dengan niat dunia semata-mata. Dunia ni memang kita perlu, tapi bukanlah dijadikan benda itu sebagai maksud. Sebagai maksud. Ya, dia tu kau kata saya. Tak tu dia kena duit. Memang tu kena duit. Kita mengajar nak duit. Nak tanya